Kalau kita perasan, ada tempat-tempat, ada masa-masa yang dirasa special, dirasa istimewa. Dan kadang-kadang kita tanya, kenapa dirasa istimewa? Ada sesuatu berlaku ke apa yang berubah? Suatu misalnya kalau kita lihat Bandar Madinah. Kita mungkin pernah travel ke banyak tempat di atas muka bumi ni. Tiba-tiba masuk Madinah tu, kita tak boleh nak explain kenapa rasa tenang macam ni. Padahal crowd berjuta orang ni. Di Mekah pun ada crowd macam tu, tapi kat Mekah tu mungkin rasa macam chaos, bising, berlanggar sana, berlanggar sini, naik suara dan sebagainya. Tiba-tiba masuk Madinah, rasa tenang. Sebab ada barakah doa Nabi SAW khusus untuk Madinah. Begitu juga dengan Ramadan. Rutin itu ada barakahnya. Nabi SAW sebut, siapa yang bangun sahur, makan pada waktu pagi sebelum azan, ada barakah. So kita rasa macam hari lain susahnya nak bangun. Tapi hari Ramadan, bukan setakat bangun, pagi tu ketang-ketung, masak, beriah dapur tu. Sebab barakah. Kemudian waktu buka puasa pula, terasa semua boleh senang nak berkumpul, makan sama-sama. Kalau hari lain susah nak berkumpul keluarga. Sebab ada barakah, buka puasa bersama. Kemudian Quran dibaca dengan banyak. Quran membawa barakah kepada masa, kepada tempat. Dan ada faktor kedua, iaitu kita cenderung dipengaruhi oleh environment, suasana. Jadinya bila masuk Ramadan, kita tengok ramai orang pergi bazar, ramai orang pergi solat tarawih di masjid. So kita pun ada fear of missing out. Ini adalah FOMO yang bagus lah. Kita rasa, semua orang buat, takkan kita tak buat? Takkan kita duduk rumah seorang-seorang? Kita pun nak pergi dan menyertai, merasai kemeriahan. Nak rasa sekali suasana Ramadan tu. So, satu ada barakah, kita rasa vibe dia berbeza. Dan tentunya suasana itu, semangat orang lain tu berjangkit kepada kita. Kita pun rasa semangat nak hidupkan. Jadi sama-sama kita hidupkan Ramadan dengan amal-amal kebaikan seperti mana yang disebut dalam hadis, orang-orang yang cintakan kebaikan, yang nak melakukan kebaikan, tampil ke depan, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah hidupkan Ramadan supaya nanti bila kita nak habis Ramadan tu kita rasa rindu, kita rasa sedih sebab berakhirnya satu tempoh yang sangat baik, sangat tenang dan penuh dengan keberkatan. Dan saya mengajak rakan-rakan sedar-sedari untuk turut serta dalam kelas Harapan Ramadan. Kita akan belajar bagaimana nak lawan vibe-vibe negatif yang ditinggalkan oleh syaitan sehingga kita rasa terperangkap dengan tipu daya dia dan tak dapat menikmati Ramadan ke tahap yang maksimum. Jadi dengan kita kenal musuh ni, kita lemahkan dia, kita kalahkan dia, kita akan dapat lebih menikmati keberkatan dan rahmat yang mencurah-curah dalam bulan Ramadan. Selamat datang saya ucapkan ke kelas Harapan Ramadan di Hijrah App. Jemput daftar di link yang disediakan di bawah.